وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أمهات المؤمنين وأهل بيته صلى الله عليه وسلم وذرياته وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan sambung pada masalah yang ke-188. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. Hukum makmum sembahyang zuhur mengikut imam sembahyang asar. Seorang masuk ke dalam masjid pada waktu asar, rupa masalahnya, dan imam sedang sembahyang asar ke waktu asar, maka sengko ia makmum yang masuk bahawa imam itu sedang sembahyang zuhur. Lagu mana mari duk seka kata imam zuhur, tak tahulah. Ia tak perasan ke waktu ke. Lalu bertakbiratul ihram ia makmum dengan katanya nawaitu syuru'a fi zuhril waqti. Artinya sahaja aku mula ke sembahyang zuhur, ini waktu. Niat pun pelik dah. Tidak usalli pada zuhri. Ya gini niat sahaja aku masuk mula ke sembahyang zuhur, ini waktu. Waktu tu waktu asar. Maka berkata Al-Baghawi tiada sah sembahyangnya. Kenapa? Kerana niat ia seorang zuhur dan waktu yang mana waktu itu bukanlah waktu bagi zuhur. Kalau niat biasa tak apa, sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Lepas tu ikut terimam sembahyang asar, tak apa. Sekarang hidup niat sembahyang masuk pada sembahyang zuhur, ini waktu. Tu dia panggil, dia salah faham dengan waktulah. Adapun jika berkata ia seorang nawaitu syuru'a fi zuhril yaumi. Artinya sahaja aku mula ke sembahyang zuhur ini hari, maka sahlah sembahyangnya kerana zuhur itu ialah zuhur harian. Ada juga boleh gitu. Tak nampak ni. Beza hak apa, hak tu tak boleh, hak ni boleh. Cuma dia kata tak boleh tadi tu niat zuhur dan waktu. Yang mana waktu itu bukanlah waktu bagi zuhur. Umum. Ada khusus. Dia niat zuhur ini waktu. Tu khusus. Khusus kata nak main zuhur waktu ni. Waktu zuhur. Sedangkan waktu asar. Beza dengan niat kedua ni sah.
Nawaitu syuru'a fi zuhril yaumi. Sahaja aku semaya zuhur hari ni. Jadi bila kata hari itu umum. Nampak tak? Itu sah. Sahaja aku mula ke semaya zuhur, ini hari. Saat ni ini waktu. Padahal bukan waktu zuhur. 189. Tak jarang nak berjumpa lah masalah jadi sah dengan batal begini. Cuma dalam kitab-kitab lain tu, hak biasa kita berjumpanya, sah dia semaya zuhur, ikut semaya terimam asar. Tapi jangan tak niat begitulah. Jangan tak niat nawaitu syuru'a fi zuhri. Waktu itu jangan. Masuk sembahyang zuhur. Seorang sujud sahwi kerana terlupa di dalam sembahyangnya. Kemudian nyata bahawa ia seorang itu tidak melakukan dua sujud. Tersebut di dalam fatwa Al-Bughawi lagi. Seorang lelaki sembahyang ia laki-laki satu sembahyang. Dan percaya ia laki-laki bahawa ia laki-laki terlupa dalam sembahyang. Lalu sujud sahwi ia bila di akhir sembahyangnya. Kemudian teringat ia laki-laki itu bahawa ia laki-laki tidak melakukan dua sujud fardu pada rakaat yang akhir itu. Nampak dah? Dia semaya sujud sahwi ni bila? Di akhir semaya. Lepas tu lepas sudah semaya, kemudian tu terlupa dalam semaya, dia sujud sahwi. Di akhir semaya, kemudian teringat ia bahawa dia tak melakukan lagi sujud hak fardu. Nak sujud sahwi ni, dia kena sesar dulu. Hak sujud fardu, baru boleh dia sujud sahwi di akhir semaya. Maka ia pun lakukan dua sujud itu. Sujud mana? Sujud fardu tadi. Kemudian hendaklah ia membaca tasyahud semula. Kena baca tasyahud semula. Kerana sujud hak mula-mula tadi, hak dua kali tu dia niat sujud sahwi. Tak teringat kata belum sujud fardu lagi. Sujud sahwi dua kali. Lepas tu tahiyat. Lepas tu sujud fardu semula. Tahiyat semula. Kerana tahiyat hak tadi dia tak jadi. Sebab belum sujud lagi. Maka apabila sudah selesai ia seorang membaca tasyahud itu, lepas pada sujud hak fardu, nyatalah baginya bahawa ia seorang telah pun sujud, yakni sujud fardu. Pulot dah. Hanya main sengoti dalam semaya. Saat ni sujud sahwi. Lepas sujud sahwi dok main baca tahiyat, teringat kata dia ni terlupa nak baca nak sujud fardu. Pergi sujud. Lepas tu sesal sujud fardu dua kali. Baru teringat pula lah. Buat dah saat ni. Sujud fardunya. Dia kata, maka bila sudah selesai ia membaca tasyahud itu, nyatalah baginya bahawa ia telah pun sujud sahwi fardu. Jadi berapa kali sujud dah tu? 9 kali lah. 9 kali sujud dah. Ada kau kayak gitu baru putus gewe kali gak. Tak khabar berapa semaya. Maka tidaklah lazim, yakni tidak mesti ia sujud sahwi lagi. Tak perlu dah. Tak perlu dah. Lama ke sujud pula 8 kali sujud. Tak teringat pula tak sujud fardu pula. Siap. Kerana lupanya itu berlaku kepadanya, lupa saat ni, selepas sujud sahwi dah. Sujud sahwi yang mana? Sujud sahwi yang dia buat selepas daripada sujud fardu dah. Yang mana sujud fardu saat ni tu, dia pergi buat pula kerana dia tak teringat kata dia tu sudah buat sujud fardu. Nampak tak? Jadi sujud sahwi dia waktu tu kira jadi dah lah. Sujud sahwi dia tu jadi dah. Sebab apa jadi? Sebab dia buat lepas pada sujud fardu dah. Gitu. Jadi kalau dia teringat lah amo sujud dah fardu. Jadi kali sujud dah. Jadi perlu sujud sekali lagi ke tak? Kerana hidup buat benda yang kalau sengaja membatalkan solat tu. Tapi kerana terlupa tak batal lah. Maka tiadalah lazim, tiada pasti ia tu sujud sahwi lagi. Kerana lupanya itu berlaku kepadanya lupa tu selepas sujud sahwi dah. Jadi tak perlu tu.
Dan begitulah juga jika berlakunya 2 sujud sahwi itu 3 kali. 3 kali kita buat. Tak perlu dah lagi untuk dia nak sujud sahwi. Hak ni hak ulama nahu dengan ulama fiqh tu dia debat tu. Syekh nama gapo dah ulama nahu tu. Dia kata bila seorang tu melaut keilmuan dia pada satu-satu ilmu, maka dia tu reti sekalian ilmu. Enggak ulama syariat ni tak setuju. Dia kata aku tak setuju. Lepas tu kita tanya soalan. Lagu mana seorang tu pergi sujud sahwi dah. Lepas tu dia syok. Sujud kodok. Adakah perlu dia sujud pula? Maka ulama nahu ni nak ayat katanya seseorang tu bila betul-betul dia ni alim dalam sebidang, memang dia akan memahami ilmu-ilmu pada bidang lain. Syarat betul-betul melaut lah dalam seteluah. Tu melaut keilmuan dalam satu bidang. Maka dia jawab, isim tasri tidak ditasrikan lagi. Alhamdulillah jadi Ubaidillah. Ubaidillah tu nak tasrih lagi, tak boleh dah. Jadi nak ayat kata, kalau sujud sahwi tu kita buat, kemudian kita syok, kita buat ke tak lagi, tidak disujud sahwi lagi dah. Dia jawab soalan fiqh dengan jawapan nahu. Tu orang melaut sengerti. Sebab tu tak pelik ada ulama kita tu, ulama Tanah Arak ni, dia buat syarah bagi Jurumiyah, kok syarah tasawuf. Ilmu kitab tata bahasa Arab, tapi lagi hura mata tu melalui neraca ilmu tasawuf. Jadi ini dia panggil tabahur betul ni, melaut pada satu-satu ilmu. Masalah yang ke-190, seorang sembahyang isyak kemudian ia di dalam tasyahud bahawa ia tertinggal rukun. Sembahyang isyak kemudian dia dalam tasyahud teringat bahawa dia tu tertinggal rukun. Seorang sembahyang isyak, maka apabila ia seorang tu sedang duduk membaca tasyahud, berasa syok, ragu-ragu bahawa ia seorang tu ada tertinggal rukun. Duk ragu-ragu baru. Tetapi tidak mengetahui ia seorang, adakah ia seorang tu adakah ia rukun. Rukun hak tertinggal itu daripada ini sembahyangkah ataupun daripada sembahyang yang sebelumnya, tak cerak. Rukun yang dia tertinggal tadi tu. Rukun sembahyang ni ke ataupun rukun sembahyang hak sembahyang hak sebelum ni. Tak cerak. Tapi dia mari dok ragulah kata ada tertinggal rukun atau hari itu ataupun sembahyang hari itu hak mana-mana tak ingat. Macam mana kalau berlaku begitu syok dia tu. Kalau berlaku pada rukun hak dia semaya tu tak ada masalah lah. Dia ulang begitu saja. Hak ni masalah tak yakin semaya ni kau, semaya hak sebelum kau ataupun semaya mana-mana semaya dalam hari tersebut. Berkata Al-Baghawi di dalam fatwanya, wajiblah atasnya seorang tu bahawa ia seorang bangun qiyam dan sembahyang 1 rakaat. Jadi kena tambah. Jadi kata Syekh Baghawi, dia dikata orang tu kalau duduk tahiyat tu tiba dia ragu, ada tertinggal rukun tapi rukun sembahyang ni kau sembahyang sebelum tak ingat. Maka mestilah dia kena bangun tambah rakaat. Nampak deh? Dan sembahyang 1 rakaat kemudian membaca tasyahud lepas pada tambah 1 rakaat. Dan sujud bagi sahwi dan memberi salam sesah. Kemudian tu moga dia syok tu kata ada tertinggal rukun tu tak cerak. Semaya hak ni kau, semaya hak sebelum kau, semaya mana-mana daripada hari ni. Kemudian dia hendaklah mengqadakan subuh, dan zuhur, dan asar, dan maghrib dan tidak sembahyang isyak. Isyak tak perlu. Sebab sekarang dia sembahyang isyak dah. Dia tambah dah rakaat. Jadi hak kena gatinya subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya kalau kita tengok dalam kitab Sulasi Biar ni,
Kalau kata kita ni syok rukun, kita sudah dah mayat. Kita syok, tak dibaca kodak Fatihah. Perlu ulai kodak semaya kita? Tak perlu. Nah, tak perlu ulai. Kecuali syok pada takbir atau pada niat. Tapi sini dia kata kena ulai habis hak lain tu pun. Ada pandangan lah ni kita kata. Kena ulai habis. Hak isyak duk semaya tu kena tambah rakaat. Lepas tu hak semaya lain tu pun kena qada. Dan sama sahaja pada demikian imam dan makmum hukum dia. Maka jika yang syak itu imam, ada syak di tahiyat akhir teringat, aku rokok dah tak ada. Maka makmum tidaklah pasti diikutnya. Makmum tak boleh ikut imam. Bahkan hendaklah ia makmum menunggunya imam. Dah makmum dia nak naik buat gapo, dia tak ada syak, dia yakin dah cukup lengkap dah. Jadi kalau tak imam lagi naik, makmum tak perlu naik. Hingga sampai ia imam dengan rakaatnya, dan hendaklah ia imam membaca tasyahud, dan jika ia kehendaki berilah salam sertanya imam, dan iaitulah lebih afdal. Maka makmum tidak pasti diikutnya. Tak imam tak ada. Bahkan hendaklah ia makmum menunggunya imam hingga sampai imam tu dengan rakaatnya, dan hendaklah ia makmum tu makmum tadi membaca ke tasyahud, dan jika ia makmum kehendaki beri salam sertanya imam, dan itu lebih afdal. Kalau ia nak beri salam awal pun boleh niat mufaraqah. Dan boleh juga ia makmum mufaraqah dan memberi salam bersendirian. Dan jika yang syak itu makmum, tadi tu imam kalau syak, tu imam tambah rakaat semula lah. Makmum tak payah. Adapun kalau makmum hak syak, maka hendaklah menghabiskan rukun yang tertinggal itu selepas salam imamnya. Maksudnya makmum kena naik tambah semula rakaat. Ya makmum ni kalau kita duduk sujud dengan tek imam, tiba-tiba kita aku rokok dah tadi tak boleh naik rokok. Dia kena ikut saja tek imam hingga imam beri salam, dia kena naik tambah rakaat semula. Berbeza tek imam, kalau dia syak kena naik selalu. Orang munfarid semaya seorang diri pun sama, kena naik selalu. Ya sama hak perbahasan makmum dia syak baca Fatihah kodok masa qiyam. Sedangkan dia rokok dah, tek imam pun rokok dah. Tak boleh dia nak bangun semula nak baca Fatihah, tak boleh. Hak bolehnya kalau tak imam saja rokok, dia tak rokok lagi. Boleh dia nak baca Fatihah dan dimaafkan dia tu ketinggalan 3 rukun dengan imam. Masalah 191. Hukum makmum atau imam melihat duri tertikam di kakinya. Kaki makmum ataupun imam. Ya domainnya tu pun penting juga. Supaya kita kata dia bertemu anjing, tiba-tiba anjing menjilat kakinya. Kena basuh ke tak? Tak payah basuh lah. Apa? Sebab anjing tu menjilat kakinya anjing. Apa kita nak basuhnya? Domain tu. Dia bertemu anjing, patut anjing jilat kaki dia. Dia siapa? Ni anjing tu lah. Kalau anjing jilat kaki dia anjing tak payah basuh. Kalau anjing jilat kaki orang kena basuh lah. Tertikam di kakinya makmum atau imam tak ni. Tengah-tengah maya perasa kata ada duri hak tertikam. Jika masalah imam atau makmum duri tertikam di kakinya dalam sembahyang. Dia lihat. Dan yang zahir duri itu ternampak jelas. Apa dah? Ya maksudnya duri itu tak masuk dalam. Duri itu ada luar sikit. Zahir duri itu ternampak jelas. Maka wajiblah atasnya seorang itu memutuskan, yakni berhenti sembahyangnya wajib. Jika duri itu sudah ada ketika mengerjakan wuduk lagi. Koi kata gantungan, kata dia kena berhenti sembahyang tu jika duri itu sudah ada ketika mengerjakan wuduk lagi. Masa yang ambil wuduk tu ada dah duri. Dia
tak berasa lagu mana. Kerana ia zahir duri itu boleh menegah kisah wuduknya itu. Sebab tu ia kena batalkan semaya dia. Sebab wuduk masa basuh kaki itu tak sempurna. Dia bila ada duri hak lagu mana? Duri yang sekira-kira kalau kita buat ada zahir lubang. Duri hak besar kita kata. Maka wajib kita buat duri saat ni hak zahir tu jadi wajib kena rata. Kecuali kalau duri tu semilu kecil ya. Sekira-kira kalau kita ambil buah semilu tadi terzahir dak lubang, tak ada zahir, maka hak tu tak apa. Jadi hak ni duri hak jenis besar yang zahir. Maka waktu ambil wuduk tu kali dia tak cabut, dia pergi semaya. Tak tahulah, dia tak sedar lagi mana kita masuk semaya juga. Maka pada waktu tu dia kena berhenti semaya, kena pergi sempurna ke wuduk dia. Dia kata tu. Kata kena berhenti semaya tu jika duri itu sudah ada ketika mengerjakan wuduk lagi. Bukan ada masa semaya dak. Bukan kata lepas pada ambil wuduk baru tertijak duri dak. Kerana ia zahir duri itu boleh, apa kata batal tu? Kerana zahir duri itu boleh menegahkan sahnya wuduk itu. Jadi wuduk ia dah ambil saat ni tu jadi tak sempurna. Sebab apa? Sebab ada duri seperti mana amba maklumkan tadi. Ya jadi tak sempurna anggota zahir dia panggil. Dan boleh dan kalaulah tertikan duri itu pada kakinya selepas mengerjakan wuduk. Ada duri itu lepas pada ambil wuduk dah. Kemudian ia seorang tunduk di dalam sembahyang untuk mencabut duri itu. Ia gitu tunduk nak kecabut. Duri itu ada lepas wuduk dah. Batallah sembahyangnya ini jika tunduknya itu sampai pada hak rokok. Dia duduk kiam, lepas tu tiba-tiba dia pergi tunduk nak cabut duri. Tak boleh juga. Dok pergi duk cabut duri buat gapo masa semaya, pelik-pelik lah. Masa semaya tu lah nak buat KJL-nya. Apa tak ada buat KJL sebelum daripada masuk semaya. Tak sedar Ustaz, masa semaya baru perasa. Lah pelik molek. Salafus soleh dia tak sedar dalam semaya. Luar semaya dia perasa. Kita perasa dalam semaya. Nak ayat kata tak khusyuk langsung semaya. Macam-macam benda mari. Masa luar semaya tak ada ingat. Pelik sengoti. Sebab tu salafus soleh kalunya kata mereka tadi radhiyallahu anhu ajma'in ada tertusuk anak panah dan sebagainya. Sakit nak cabut. Nak kena biuh dulu deh. Maka biuh batal. Batal tu jika dia tunduk sampai kepada hak rokok. Nak cabut tu, gitu tunduk ambil sampai hak rokok. Dengan maknanya kalau dia cabut saat ni, tak sampai hak rokok lah ke mana? Gi akak kaki dia, cabut gitu. Lah ke mana? Batal tak maya? Tak ada batal. Tak kecek darah ni. Kecek diri cabut. Sebab ilak dia datang pun bukan masalah darah tak darah. Ilak dia nak datang sini kata batal tu jika tengok dia pun tak koik tu. Kata batal semaya kita cabut duri masa semaya duk kaki dia tu jika koik. Gantungnya kata batal tunduknya itu sampai kepada hak rokok pergi cabut. Hak rokok ni 45 darjah. 45 darjah dipanggil hak rokok. Sekurang-kurang rokok 45 darjah. Lagu mana dhabit dia? Sekira-kira kita tunduk ke badan kita, tangan kita sapat lutut. Bila sapat lutut, dia panggil rokok dah tu. Tak ada duk susah mana rokok. Duduk gitu rokok dah ni. Cuma tak sempurna dia panggil. Hak rokok sempurna, 90 darjah. Hak kita duk buat tu. Rokok suka-kurang, 45 darjah. Rokok dah. Jadi kalau kita pergi cabut duri hak ada kaki tu sapa pada 45 darjah saat ni tu, walaupun tidak sapa pada sempurna hak rokok, batal juga solat.
Kerana ia seorang berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Dengan tidak kosak untuk perbuat rukun tersebut. Tak boleh. Dia pergi pada rokok, dia kena niat untuk rokok. Tak boleh niat untuk nak cabut duri. Dan sepatutlah baginya seorang bahawa ia mengangkat kakinya supaya moyak sani. Jadi nak wit lepas lah ke mana kalau nak cabut juga masa tu. Akak kaki. Kaki hok kena duri saat ni tu lah. Mungkin tadi boleh tahan ni tak boleh tahan dah ustaz weh. Sebab tu nak cabut tu. Okey. Akak kaki. Lepas tu akak kaki duduk berdiri atas kaki sah dok mayai. Makruh. Tak membatalkan solat. Dan cabutkan duri itu dalam keadaan tidak menunduk ke badan. Maka jika ia seorang angkat ke kakinya, dia cabut duri dengan banyak perbuatannya, nescaya batallah sembahyangnya. Tu sebab banyak perbuatan pula. Kalau akak so kaki, lepas tu guna so tangan cabut, tak ada perbuatannya banyak, tak batal. Dan kalulah tidak, nescaya tidaklah batal. Dan kalulah tidak apa? Jikalau tidak dengan banyak perbuatan. Jika dan kalaulah tidak dengan banyak perbuatan untuk cabut duri itu hak rokok dah. Moga kita kat kaki. Nescaya tidaklah batal sembahyangnya. Tak ada masalah. Demikianlah diterangkan dengannya oleh Al-Baghawi di dalam fatwanya. Lepas tu kita duk muskil darah tu lah ni tu. Amal lah duk muskil. Tapi ia tak kait dengan darah tak darah situ. Sebab ia kalau masalah darah ni, kalau kita sengaja mengeluarkan darah tak kala solat, dia jadi batal solat kita. Ada juga awak kita sengaja pecek, pecah dia awak berdarah, batal. Ya kalau ia pecah sendiri tak apa, dia mengalir tempat dia tak pergi pindah pada tempat lain tak apa. Banyak pun dimaafkan. Tak. Hak ni kita sengaja. Jadi kalau katalah tidak membatalkan dengan kita berapa saat ni, pergi akak kaki dengan tak sapa hak rokok, patu tidak banyak perbuatan, maka ikut kata sini Syekh Baghawi kata tidak membatalkan solat. 192 hukum mencabut duri dan memicik bisu dengan tangan ketika duduk membaca tasyahud. Nak ya kata tak ada KJL kita ni. Aku tu lah kita semaya ni tak ada kualiti. Ambo apa tu lah dia kata kat orang lain, kualiti kita tak ada. Sebab tu nak tahu seseorang tu tinggi mana makrifat dia pada Allah, tengok di semaya dia. Seseorang yang kalau semaya dia tu khusyuk. Seseorang yang mana kalau semaya dia tu menambah ke iman dia. Huduru qalbi ma Allah, hati duduk ingat Tuhan dengan duduk semaya tak ada. Maka orang tu makrifat dia tinggi. Tapi kalau dia semaya lah, apa kita semaya lah gimana? Apa mau semaya apa tu lah juga lah. Tak ada duk rasa sedap, tak ada duk rasa khusyuk. Maka kau datulah makrifat kita di Tuhan. Lepas tu nyanyo kalau kita masa tak berapa banyak dah ni weh. Ni supaya nak isyak kita kata ni dah. Masa tak banyak. Umur kita masa tak banyak. Lepas tu semaya kita tu duk tarah tu saja. Nyanyolah maksud kata makrifat kita tu duk kurang lagi dengan Tuhan. Kena fikir sengerti-sengerti. Ni duk fikir kalau dia mati esok guano lah anak dia. Tak payah duk fikir lah. Moga masa kita hidup gitu pun bukan kita hak jaga anak kita sebenarnya Tuhan. Bini kita, anak kita, diri kita sendiri pun Tuhan hak duk memelihara sebenar-benar asbab musabab ya kitanya. Kalau tak ada kita pun bini kita boleh hidup potullah.
Takut-takut bahagia masa kita ada lagi. Bahagia lepas pada kita tak ada lagi bini kita tu. Takutnya boleh orang lebih baik pada kita ke misal. Nak ayat katanya, nisbah boleh hidup tu tak ada bimbang. Kita ni nak mati dalam keadaan kita tu makrifat yang masih kurang. Lagu mana kita dari kubur esok. Nak cabut bisu lah gapo lah duk tasyahud. Tersebut di dalam fatwa Syekh Al-Baghawi, jika seseorang mencabut duri atau memicit bisu dengan tangannya ketika masa duduk membaca tasyahud atau ketika qiyamnya, cabut, takluk kata cabut dengan tangannya atau lainnya lain daripada tangan. Dengan takluk pada kata cabut tadi dengan tangan tu dengan perbuatan yang banyak. Maka terkeluar kata perbuatan yang sedikit. Nescaya batallah sembahyangnya. Batal sembahyang kalau buat dengan perbuatan yang banyak. Maka setiap tempat yang membatalkan sembahyang dengan demikian tidak. Maka setiap tempat yang membatalkan sembahyangnya dengan demikian tidaklah harus, yakni tidak boleh bagi makmum mengikut imamnya. Tak boleh ikut dah. Sebab tu imam tu banyak sangat pergerakan. Tapi sini ni dia dok bahas tentang masalah pergerakan yang banyak ya deh. Hak diambil pada fatwa Al-Baghawi ni. Dia tak bahas tentang darah tak darah tu. Jadi kitab lain tak bahas juga darah. Pergerakan tu pergerakan. Darah tu. Hidup picit bisu. Siapa pecah bisu ni. Najis. Tapi dia tak bahas dari fatwa dia ni. Adakah pandangan dia tu dimaafkan? Mungkin lah. Sebab kalau kitab lain tak dimaafkan tu. Dia panggil perbuatan kita. Dan jika tertikam duri pada kaki seseorang dalam sembahyangnya dan tidak mungkin, yakni tidak dapat mencabutnya duri tadi, melainkan dengan perbuatan yang banyak hingga menyusahkan berdiri qiyam di atas kakinya, sekira-kira dengan sebab nak cabut duri pada kaki tadi, boleh menghilangkan khusyuk semaya. Kalau berdiri juga, ngidak akak kaki nak cabut duri ni, boleh hilang khusyuk semaya. Kau duk jatuh, nak jatuh gitu. Maka hendaklah sembahyang ia seorang dengan secara duduk tanpa dikenakan iadah, yakni tanpa perlu mengulangi sembahyangnya seperti mana orang sakit juga. Kita tak faham. Pandangan Syekh Baghawi gitu. Nah, kalau kita dok bicara saat ni lah, kita dok bicara saat ni, kalau kita nak cabut duri masa sembahyang ikut fatwa dia boleh. Tapi syarat jangan siapa rokok, jangan pergerakan yang banyak. Lepas tu ambil kaki kita, cabut duri saat ni. Tapi kalau nak jatuh gitu, sebab nak cabut duri nak jatuh siapa kita, maka boleh ya solat duduk. Sudah. Boleh solat duduk. Lepas tu solat duduk saat ni tak perlu nak diiadahkan. Tak perlu nak ulang. Kerana apa? Kerana duduk dia waktu tu dikirakan dia tu di dalam keunzuran. Baca kitab ni enggak koh mengaji koh nampak jahil kita. Baru jumpa kata pandai yang gini-gini. Qala al-mu'allif, hukum orang sembahyang yang dipatu ular atau disengat kala. Ni ada dalam Sabila ada tu duk hura tu. Tengok sama ke tak bahasa dia. Jika seseorang sedang di dalam sembahyangnya lalu dipatu oleh ular wal'iyadzabillah ta'ala, ia bila sebut benda tak molek, sunat kita tak jauh. Nescaya batallah sembahyangnya, bersalah jika ia disengat oleh kala, maka tiadalah batal sembahyangnya. Tak perlu hura dah, kerana dia ada hura dah bawah ni. Dan perbezaan di antara bisa ular dan bisa kala itu apa? Kalau kena patut kau ular tak batas batas mayat. Patut kau kalau jeking tak batas mayat. Apa?
Ni kalau boleh diri semaya lagi lah. Takut pas pita dah tak tahu ni. Ni nak kata kalau duduk maya lagi. Tak batal kalau jeking. Kalau ular batal. Dan bisa. Dan perbezaan di antara bisa ular dan bisa kalau itu adalah berlainan. Bapa? Bisa ular boleh membatalkan semaya. Manakala bisa kalau jeking pula tidaklah batal semaya. Bapa alasan ilahnya? Kerana bisa ular itu zahir tempat patutnya. Ya ada mulut gigi dia lagi tu bisa ular. Maksudnya sebelum dia patut kita tu, kita tu kena dah najis dia. Ya berbeza dengan kalau jeking. Kalau jeking tu dia patut pergi dulu, baru dia keluar ke racun najis dia tu. Jadi racun najis tu masuk dalam. Kalau ular ni dia kena luar. Maka kerana tu kalau kena patut ke ular batal semaya. Dan bisa ular itu najis. Dan demikian juga bisa kalau jeking najis juga. Tetapi bisa kalau itu tidak zahir tempat sengatnya. Apa tak zahir? Kerana jarum sengatannya kalau jeking terus terbenam ke dalam daging dan batin daging itu tidaklah wajib dibasuh. Dia tak ada di jarum dia tu tak ada bisa, tak ada najis. Dia ada dalam. Jadi dia cocok tu baru dia supaya bisa kalau jekin ni supaya jarum hot tu cocok. Dia cocok dulu dia baru tekan baru keluar. Dia tak belengah kok jarum tu dok. Adapun bisa ular itu keluar ia melalui mulutnya yang bercampur dengan air liurnya. Dan basahan mulutnya apabila bercampur dengan bisanya tentulah jadi najis. Maka kerana sebab itu maka wajiblah dibasuh tempat patutnya. Dan di antara ulama yang mentasrihkan yang menyatakan kebenarannya bisa ular itu najis ialah Abul Futuh Al-Ajli di dalam nuktahnya kitab dia. Ulasannya dalam ulasan dia, nuktah dia, ulasan dia di atas kitab Al-Wasi. Kitab Al-Wasi tu Syekh Abu Futuh tu dia ada ulasan dia dan Al-Wajiz. Bawah tu ada tambah sikit. Ada pun racun yang diambil daripada tumbuh-tumbuhan seperti getah pokok getah pokok apa tu ipoh yang digunakan oleh orang asli pada sumpit mereka tidaklah najis. Getah hak demo guna orang asli dia guna getah pokok ni untuk racun. Jadi itu tidaklah dihukumkan dengan najis. Sidilah wallahu alam hingga katanya masalah yang ke 194 kena anak panah di dalam sembahyang warna hukum dia. Jadi insya-Allah seperti mana modok maklum dah minggu-minggu sebelum pada ni, minggu depan hari Rabu jemputlah untuk kita daurah kitab bersama Baba Kosing di Pondok As-Sabirin di Pakan Nering Pulau Condor. Hak mana tak tahu lokasi tu boleh tanya tu email lah. Tengok kod map ya. Pondok As-Sabirin je naik. Jadi dia akan daurah kitab Tauhid pukul 10.30 pagi sampai 12.30. Dan lepas asar. 3 jam lah lebih kurang kita letak. Dalam tempoh 6 hari. Daripada hari Rabu minggu depan, start pagi, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. 12 sampailah kepada 17 hari bulan. Jadi kitab tu ada jual sana, karangan Baba Kosing tu sendiri. Mau tengok biodata dia tu, dia orang mengaji Berming, Pondok Berming. Tok Berming ni di antara ulama hebat jugalah. Seingatnya sezaman dengan Tok Kenali, katanya Tok Berming ni. Dia tu ada duk ngaji di sana lah, tengok ke biodata orang Bui. Lepas tu Rabu pada 19 hari bulan tu nak jemput untuk Maulidur Rasul. Bermula 8.30 pagi lagi. Rabu kali kedua tu. Jadi harap-harap ahli jemaah di sini kalau boleh pergi daurah gilah. Kalau boleh hak maulud tu amo nak perwajibkan lah kalau bahasa mudahnya nak minta semua pergi kita sini. Pondok di Masjid Banggu PCB ni mau kecik ngetik email insya-Allah kata sebut bah. Aduh sedap tu email dia. 50 orang insya-Allah dia kata kita aja. Sini tak sebut bah besar tak apa, sebut bah kecil tak apa dah. Kalau tak ada besar pun, hak kecil tak apa dah. Hak tak besar pun kalau besar pergi, tak ada masalah. Kau hormon lek.
Moga ada 3 ekor lembu ke. Pegawai polis tadi pun dia duk nanya dah hamba. Anggaran berapa orang duk mari ni ustaz? Kita katakan 3 ekor lembu 1,000 orang kena sepatutnya, tapi duk tengok-tengok duk baci kita duk ajak-ajak ni boleh 500 orang pun muju kalau nak boleh. Dia tanya berapa, siapa dia ke hadir dia, berapa semua tadi. Kita yak gitulah. Jadi harap ahli jemaah sini boleh 20 orang pun ambo alhamdulillah dah. Boleh 3-4 buah kereta insya-Allah kita pakat-pakat usahalah kerana ramai guru-guru daripada Fatani itu sendiri akan hadir pada majlis Maulid Rasul. Ada orang tani pun tanya, ustaz, kita ni dari tani ada ke tempat nak duduk? Mau dari tani nak mari mata-mata Maulid. Tak kira kita orang dekat tadi nak mari insya-Allah wallahu a'lam bisawab. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.